akan jadi pemain nombor 1 Malaysia. Asyik berangan sahaja. Isaac, kau okey ke? Pemain hebat bukan lahir daripada angan-angan tetapi daripada usaha. Keyakinan datang bila kita tak berhenti mencuba. Kemahiran dibina sedikit demi sedikit. Isaac pula memulakan latihan stamina, berlari menaiki bukit waktu subuh, menendang bola ke sasaran botol, latihan kecil, fokus besar, membantu ayah di pasar, kerja keras, melatih hati. Jatuh, bangun semula. Lebih kuat, lebih dekat dengan impian, membantu rakan ketika latihan. Bersama kita, maju bersama. Bagus Isaac, teruskan. Aku takkan putus asa lagi. Aduh, sakitnya. Kita menang sama-sama. Sekarang baru ayah nampak pemain nombor 1 itu. Isaac menjadi seorang yang disiplin dan komited, membantu pemain muda dan kejayaan kejohanan negeri. Dari usaha jadi inspirasi, dari harimau menjadi legasi. Pemain hebat bukan lahir daripada angan-angan tetapi daripada usaha. Sepakan Meteor RPM. Isaac dinobatkan sebagai pemain nombor 1 Malaysia. Ayah bangga dengan kamu. Dulu saya hanya bermimpi, sekarang saya buktikan